السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ولمشايخنا ولمعلمينا ولوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأقاربنا ولمحبينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم tempatnya dan hanya sungguhnya situ ya tuh Bismillahirrahmanirrahim dan hanya sungguhnya tak Faridah muka surat 12 tak apa muka surat sebelah Faridah muka surat sebelah tengah-tengah betul lehak di bahagian tepi dia. Betul lehak di bahagian tepi nombor 2 dalam kurungnya. Tepi. Maka lain itulah. Kata muallif dan hanya sungguhnya khilaf itu pada keadaannya
keadaannya al-kaunu, beberapa sifat yang lebih atau yang lain, lebih atau lain atas segala sifat ma'ani, atau isyarat khilaf, atau khilaf itu atau pada tiada, atau pada yang lebih, atau tiada lebih atasnya, atas sifat ma'ani, bahkan ia al-kaunu umurun iktibariyah, arti umurun iktibariyah, beberapa perkara yang diiktibarkan pada zihin jua. Tiada ada ia al-kaunu pada kharij. Payah sikit sini ni. Walaupun kitab nipis saja, tapi isi dia dia campur dipanggil hak perkara khilaf dia buat mari juga. Perkara hak dipanggil khilaf pada sifat apa dipanggil sifat al-kaunu. Bila bercara kaunuhu qadiran hak dulu, maka dia buat mari kai pula al-kaunu. Beza situ. Jadi al-kaunu yang kita bercara ni, kita kata al-kaunu qadiran, terjemahnya keadaannya ta'ala yang kuasa. Gitu. Keadaannya ta'ala yang kuasa, hal keadaan bersifat dengan kudrah berkuasa. Terjemah gitulah al-kaunu. Adapun kalau kaunuhu qadiran dulu, kita bercara dah dulu, terjemah di sisi hak menyabitkan ahwal, kaunuhu qadiran tu ialah keadaannya ta'ala yang bersifat dengan kudrah berkuasa. Ataupun keadaannya ta'ala yang berperkuasa. Itu dipanggil kaunuhu. Jalan di atas mereka yang menyabitkan ahwal. Terjemah begitulah. Kalau berjalan dengan mereka yang menafikan ahwal, kaunuhu qadiran tu nama bagi ada sifat kudrat di zat Allah. Itu dia. Ingat beza dia. Kaunuhu qadiran di sisi mereka yang menafikan ahwal, terjemah dengan nama bagi ada sifat kudrat di zat Allah. Tu kaunuhu qadiran. Ingat beza dia. Kalau berjalan di atas mereka yang menyabitkan ahwal, kaunuhu qadiran, terjemahnya keadaannya ta'ala yang bersifat dengan kudrah berkuasa. Mari sebut keadaan lah. Kalau berjalan di atas hak menyabitkan ahwal.
terjemah keadaan. Kalau mereka menafikan ahwal, kaunuhu qadiran apa? Nama bagi ada kudrat di zat Allah. Tak? Nama bagi ada kudrat di zat Allah. Jalan di atas menyabitkan ahwal, menyabitkan hal ahwal, terjemahnya keadaannya Ta'ala yang bersifat dengan kudrah, pekuasa. Nah, kudrah makna pekuasa. Ataupun setengah terjemahan guru dia kata keadaannya Ta'ala yang berpekuasa. Nah, itu dipanggil. Keadaan, bila sebut keadaan tu jalan di atas hak menyabitkan ahwal. Ingat situ. Hak menafikan ahwal dikata nama bagi ada sifat kudrat di zat Allah. Jadi sebab tu dia tak bila dah kaunuhu tu. Tak menyabitkan kaunuhu dah. Tak bila sifat dah. Adapun al-kaunu pula lain daripada tu. Al-kaunu pula iaitu keadaannya Ta'ala yang kuasa. Keadaannya Ta'ala yang kuasa. Maka di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, keadaannya Ta'ala yang kuasa, hal keadaan bersifat dengan pekuasa, kudrah pekuasa. Al-kaunu muridan lain dengan kaunuhu muridan, lain. Kaunuhu muridan terjemah lagu mana? Kalau berjalan di atas menyabitkan hal ahwal, keadaannya Ta'ala yang bersifat dengan iradah, sifat berkehendak, atau keadaannya Ta'ala yang berkehendak. Ataupun keadaannya Ta'ala yang beriradah. Tak? Yang bersifat dengan iradah. Kalau berjalan di atas mereka yang menafikan ahwal, kaunuhu muridan, nak terjemah kan? Terjemah nak. Kaunuhu muridan tu nama bagi ada iradah di zat Allah. Itu dia. Tak? Kalau berjalan di atas hak menafikan ahwal, hak kata tak ada hal dah. Tu menafikan ahwal mana? Hal tu tak ada dah. Tak? Maka berjalan di atas mereka yang menafikan ahwal. Tak? Al-halu muhal, dia kata. Tak? Al-hal itu muhal, mustahil dah. Tak? Maka terjemah di atas kau yang menolak menafikan hal ahwal, kaunuhu muridan, nama bagi ada iradah di zat Allah. Jadi tak lain dengan cara sifat ma'ani iradah. Maka kaunuhu muridan, nama bagi ada iradah di zat Allah. Itu kaunuhu muridan di sisi hak menafikan hal ahwal. Al-kaunu muridan pula lain. Lain. Al-kaunu muridan, keadaannya Ta'ala yang berkehendak atau yang menentu. Hal keadaan bersifat dengan iradah. Di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Tak? Nak kata Tuhan berkehendak, nak kata Tuhan menentu, mesti ada di zat Allah sifat iradah, sifat penentu. Itu di sisi Ahlussunnah wal Jamaah.
Maka al-kaunu sinilah dipanggil maknawiyah apa? Maknawiyah juga. Tak? Hak kaunuhu dulu, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Hak dulu dipanggil maknawiyah juga. Al-kaunu ni pun maknawiyah juga. Tak? Kaunuhu hak dulu maknawiyah apa panggil? Ingat dah lagi? Kena tu, ni beza. Takut kita nafi perkara yang subut. Jadi kaunuhu hingga akhir dulu maknawiyah. Maknawiyah istilahi dipanggil. Kaunuhu hingga akhir dulu adalah maknawiyah istilahi. Tambah nama sikit. Maknawiyah istilahi. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan hingga akhir. Itu dipanggil maknawiyah istilahi. Al-kaunu pula maknawiyah juga. Maknawiyah majazi. Dipanggil. Dua maknawiyah deh. Maknawiyah istilahi itu kaunuhu hingga akhir itu. Al-kaunu pula maknawiyah juga, maknawiyah majazi. Jadi panggil maknawiyah juga al-kaunu tu iaitu di sisi lain daripada al-sunnah. Lain daripada al-sunnah panggil maknawiyah. Kena mana? Al-kaunu. Al-kaunu. Maka al-kaunu hak lain daripada al-sunnah panggil tu sabit perkara tu. Ada tak boleh ingkar perkara tu. Dia tu dipanggil masuk dalam perkara yang subut, perkara yang sabit ia. Ini beza tu. Jadi al-kaunu, kaunuhu dengan al-kaunu lain. Al-kaunuhu tu hak tu di sisi al-sunnah wal jamaah, iaitu berjalan di atas qaul qadi dan imamil haramain. Yang menyabitkan hal ahwal ataupun kaul maturidiyah, menyabitkan hal ahwal, maka perkara tu makna keadaan di sisi dia. Itu di sisi ahli sunnah daripada maturidiyah, kaunuhu tu menyabitkan sifat tu. Di sisi qaul qadi dan imamil haramain. Adapun di sisi asy'ariyah, kau yang pertama dia kata hak tu bukan perkara lebih dah. Tak. Bukan perkara lebih dah. Di atas sifat ma'ani. Hak kata kaunuhu di sisi qaul qadi dan imamil haramain itu bukan perkara lebih dah. Tak. Sebab tu dia mada dah dengan sifat ma'ani. Itu kita bezakan. No bezalah situ. Sebab di bawah penjagaan ni. Dia ada pun al-kaunu tu semua ijma'. Sebab tu ijma' semua. Al-kaunu qadiran hingga akhir ijma'. Kaunuhu bukan ijma'. Kaunuhu bukan ijma'. Nampak tak? Dia beza dah tu. Kaunuhu bukan ijma'. Al-kaunu tu ijma'. Nampak tak? Kaunuhu ta'ala qadiran hingga akhir satu khilaf di antara asy'ariyah dan maturidiyah.
Dipanggil. Di sisi di sisi Maturidiyah sabit perkara tu, kaunuhu. Adapun di sisi Asy'ariyah tidak sabit. Bukan perkara lain, bukan perkara lebih dah, atas sifat ma'ani. Adapun al-kaunu ijma'. Apa tak? Kaunuhu bukan ijma'. Al-kaunu ijma'. Al-kaunu hak terjemah dengan keadaannya Ta'ala yang kuasa, hal keadaan bersifat dengan kudrah berkuasa. Ini ijma'. Keadaan Allah yang kuasa, maka ni ijma'. Ahlussunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah sabit perkara ni. Subut tak? Sabit ia ayat dah dulu dah. Sabit ia dengan tiada khilaf. Mana perkataan dulu dia kata? Dulu. Di bawah tanbih kata, ketahui olehmu bahwasanya al-kaunu qadiran dan al-kaunu muridan dan al-kaunu aliman hingga akhirnya itu sabit sekaliannya. Tetap perkara itu, sungguh perkara itu sekaliannya dengan tiada khilaf. Tak ada khilaf, tak ada selisih. Al-kaunu, kaunuhu tu khilaf. Khilaf tu. Al-kaunu tiada khilaf. Beza situ. Selama tak dapat beza situ, maka selama itulah kena bersungguh-sungguh dengan ilmu akidah. Kena bersungguh-sungguh. Takut kita nafi perkara sabit. Dengan ijma', kita nafi perkara tu dan kita pegang perkara yang khilaf. Jadi kena bezalah. Kena beza. Jadi kaunuhu tu khilaf, al-kaunu tu ijma'. Ijma'. Cuma beza dia, Ahlussunnah wal Jamaah keadaan Allah yang kuasa, hal keadaan bersifat dengan kudrah berkuasa. Asy'ariyah, Maturidiyah sabit perkara tu. Beza bukan Ahlussunnah, lain daripada Ahlussunnah, dia kata sabit juga. Tapi beza dia keadaan Allah yang kuasa dengan zat, dengan zat dia tu. Tu bukan Ahlussunnah lah. Betul keadaan Allah yang kuasa tu semua dipanggil Asy'ariyah, Maturidiyah, bukan Ahlussunnah pun menetapkan perkara tu. Sebab tu ijma'. Cuma beza dia lain daripada Ahlussunnah, nafikan sifat ma'ani. Bukan kuasa kot sifat kudrat, bukan menentu kot sifat iradah, bukan mengetahui kot sifat ilmu, bahkan kuasa menentu, mengetahui dengan zat. Itu beza dia. Itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah, lain daripada sunnah tu. Diingat tu. Hak kata ijma' mana, iaitu al-kaunu tu ijma', kaunuhu qadiran tu hingga akhir itu adalah khilaf di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka kaunuhu qadiran hingga akhir, hak kata khilaf di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah tu dipanggil perkara khilaf. Perkara khilaf tu. Adapun al-kaunu dipanggil hak kaunuhu qadiran hingga akhir itu, hak khilaf antara Asy'ariyah dan Maturidiyah tu dipanggil maknawiyah istilahi. Al-kaunu hingga akhir pula panggil maknawiyah juga, maknawiyah majazi dipanggil. Beza dia. Jadi kalau tanya kita maknawiyah istilahi yang mana, itulah hak selisih di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah.
Adapun dipanggil al-kaunu hingga akhir adalah perkara yang ijma' antara semua ahli sunnah dan bukan ahli sunnah. Bismillah. Inilah awak mari penjagaannya dikata, dan hanya sungguhnya khilaf itu dan hanya sungguhnya khilaf itu hak khilaf itu pada keadaannya keadaan al-kaunu, beberapa sifat yang lebih atas segala sifat ma'ani. Jadi hak ni orang mari kata khilaf ni kembali kepada kaunuhu, penjaga pada kaunuhu. Nah, khilaf itu pada keadaannya, keadaan kaunuhu kembali situ. Bukan al-kaunu sini. Khilaf itu pada keadaannya, keadaan kaunuhu tu beberapa sifat yang lebih atau lain. Lebih sini makna lain. Lebih dengan makna lain. Nah, perkara yang lebih atau lain. Lebih maksud kata lain. Dalam kitab sebut kata lebih, maksud kata lain. Enggak? Supaya kita reti dipanggil kertas misalnya. Tak? Kertas yang putih. Tak? Maka putih dengan kertas tu lain. Perkara yang lebih. Tak? Bukan kata putih tu kena kepada kertas dah. Tak? Jadi kalau kita sebut kertas tu saja, suatu perkara jiring. Tak? Tapi bila kita kata kertas yang putih, maka putih pada kertas tu perkara yang lebih, perkara yang lain. Tak? Itu maksud kita kata lebih, perkara yang lain. Tak? Kena perhati lah ibarat tu. Jadi hanya sungguhnya khilaf itu pada keadaannya, pada keadaan kaunuhu, beberapa sifat yang lebih atas segala sifat ma'ani. Ini jalan kata sifat yang lebih ni atas hak menyabitkan hal, ahwal. Dipanggil. Maka jalan di atas hal, hak menyabitkan hal, ahwal, kaunuhu tu perkara yang lebih. Nampak tak? Dia faham tak? Kaunuhu perkara yang lebih, kaunu qadiran dengan kudrah perkara yang lebih. Tak? Hatu jika berjalan di atas kau yang menyabitkan hal, ahwal. Sebab tu dia kata, ya bila kaunuhu tu sifat pula. Kerana kudrah dengan kaunuhu qadiran lain, perkara yang lebih, perkara yang lain. Faham tak? Lebih ada situ. Nah. Atau kaunuhu itu, boleh kata gitu. Ada? Atau awak mari hak khilaf. Atau tiada lebih atasnya, atas sifat ma'ani. Tak? Hak ni berjalan atas mana ni? Jalan atas hak mereka yang menafikan hal, ahwal. Sebab dia kata kaunuhu tu tiada lebih. Tak? Bukan lain dah. Tak? Sebab tu dia kata kaunuhu, apa kaunuhu qadiran, nama bagi ada kudrat di zat Allah. Apa tak? Abang tu kata tiada lebih. Jadi tiada lebih ni jalan di atas hak menafikan hal. Boleh tak teh? Ni nampak tu.
Kena ulang kaji semula nak muzakarah. Tak, kena ayat lagu tu lah. Tak. Jadi perkara ni kita kena tahu juga. Wajib kita kena tahu juga. Takut kita tolak perkara hak sabit. Tak. Takut tolak perkara hak sabit. Sebab tu kena beza ke sini. Sebab tu dia mari di bawah tanbih, penjagaan. Hal dengan ahwal. Hal dikesar, ahwal banyak. Banyaklah ahwal ni. Hal dikesar, ahwal banyak. Maujud dikesar, kalau ada, maujudat segala perkara yang ada banyak. Beza situ lah. Boleh tak? Tak Haji? Boleh? Atau tiada lebih atasnya atas sifat ma'ani. Nya tu kembali kepada sifat ma'ani. Bahkan ia kaunuhu umurun i'tibariyah jua. Jua atau sahaja. Arti kata umurun i'tibariyah, bahasa Arab tu, umurun i'tibariyah. Kalau so dipanggil amrun i'tibari, ni jamak ni. Ni perkataan dipanggil banyak juga ni. Tak? Plural ni dipanggil plural. Ya tak? Plural. Jamak. Bahasa Arab sebut jamak. Orang putih kata plural. Kalau single dia, mufrad dia, kalau so, amrun i'tibari. Umurun i'tibariyah jamak banyak. Kalau so, amrun i'tibari. Satu kerjaan i'tibari, bahasa kira-kira, bahasa reti saja, bahasa i'tibar saja. Itu dipanggil amrun i'tibari. Tak? Kalau pada hak kita makhluk ni, amrun i'tibari ni, seperti kita kata tebal suatu perkara, tinggi suatu perkara, tu masuk dalam perkara amrun i'tibari. Banyak perkara-perkara lagu ni. Maka disebut lafaz jamaknya umurun i'tibariyah. Jadi perkara tu kaunu hingga ke itu, di sisi hak rajih kata umurun i'tibariyah. Jadi hal semua pun hak menyabitkan hal ahwal, maka di sisi hak rajih kata umurun i'tibariyah. Termasuk juga ta'alluq tu. Bila kita kata kudrat perkara yang ada maujud, dengan kudrat Tuhan kuasa, maka kuasa tu dipanggil masuk dalam amrun i'tibari, umurun i'tibariyah. Iradat maujudat, maujud. Dengan iradat tu Tuhan menentu, Tuhan menghendaki, maka menghendaki, menentu tu masuk perkara amrun i'tibari. Artinya arti umurun i'tibariyah
beberapa perkara, banyak, beberapa tu isyarat banyak perkara yang diiktibarkan. Banyak. Beberapa perkara yang diiktibarkan, atau boleh kita kata segala perkara yang diiktibarkan. Yang diiktibar, yang kira-kira pada zihin juga, yakni pada hati juga, pada fikiran juga. Pada zihin makna pada hati atau fikiran juga. Zihin tu bahasa Arab juga tu. Tak? Pada zihin makna pada fikiran, pada hati juga kita retinya. Bukan perkara yang boleh kita pegang, boleh tunjuk misalnya. Tak boleh tunjuk perkara tu. Tak? Hanya kita reti saja. Itu dipanggil pada zihin maksudnya. Pada hati juga, pada fikiran juga. Tengok tepi dia tulis. Tak apa lagi. Tiada ia. Pada zihin juga mana? Nombor berapa? Qauluhu tiada ada ia pada kharib. Pada kharib mana pada luar fikiran. Tak, kharib tu mana pada luar fikiran atau pada zahir. Tak. Pada kharib, asal kharib tu yang keluar, yang luar daripada fikiran. Maka yang luar pada fikiran ni makna perkara maujud lah, perkara maujud. Jadi dia perkara ni bukan perkara yang maujud. Sebab tu dia kata qauluhu tiada ada ia pada kharij. Artinya dengan sekira-kira mungkin dilihatkan, dilihat, ditengok, tak? Dilihat, ditengok, dipegang misalnya, perkara ni tak boleh. Tak? Amrun iktibari atau umurun iktibariyah, perkara yang tiada pada kharib. Itu maksud dia. Baik. Hak ada pada kharib perkara yang maujud. Mana kalau makhluk maujud arad dan jirim, itu perkara yang luar pada kharib. Ataupun kata pada kharib tu. Di sini tempat kita kata kita kata slow sikit lah sini. Tak? Tempat dipanggil kita kata jalan payah sikit ni. Sini. Jalan payah sikit. Slow lah. Tak? Kembali dalam mula dikata tiada ada ia. Ia al-kaunu atau kaunuhu tu pada qarib. Ada. Bila situ dulu, maka tak kala itu, maka makna ingkarkan ahwal pada mereka yang menafikan dia itu. Macam mana pula? Tak, insya-Allah kita bicara semula. Ambil semula pada maka tak kala itu, tak kala itu. Apakah hubung kait lagi dengan kaunuhu lah salahnya. Kait dengan kaunuhu nak beza dengan al-kaunu. Situ. Nah. Tempat tu kena ulang-ulang kaji lah. Tak, kita kena ulang kaji. Maka ulang kaji tu adalah perkara yang dituntut atas kita nak selamat daripada tafsir cuai pada ilmu akidah. Sebab itulah ilmu akidah ni selama kita belum sempurna makna kalimah tauhid, maka wajib atas kita kena bersungguh menuntut ilmu akidah dengan bersungguh-sungguh, iaitulah dengan tiap-tiap hari kita kena ada mengaji ilmu akidah. Bukan mengaji Quran tu, mengaji ilmu akidah ni. Belajar ilmu akidah ni nada tiap-tiap hari, nada muzakarah tiap-tiap hari, nada ulang kaji tiap-tiap hari. Tak, ilmu akidah. Tak boleh seminggu sekali, tak boleh 2 minggu sekali. Kau jauh, kau berat lagi.
Selama belum sempurna makna kalimah tauhid, makna kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dalam hukumnya wajib atas kita kena bersungguh bersibuk dengan ilmu akidah lebih pada ilmu yang lain. Itulah dalam hukum berkait dengan ilmu akidah. Maka tidak lupa Ustaz menjemput semua untuk membantu Muslim kita. Banyak Ustaz sentiasa Ustaz bawa mari barang-barang keluarga Muslim yang dapat selamatkan tubuh badan kita daripada perkara haram dan syubhat, yang dapat selamatkan daripada berdosa, yang dapat selamatkan harta benda kita supaya kembali kepada orang Islam juga. Maka Ustaz jemputlah semua untuk membantu sama-sama Ustaz membantu Muslim saudara kita dengan memberi barang-barang keluarga Muslim yang ada dalam banyak Ustaz. Barang-barang dapurnya, barang yang sejuk punya ayam organik, biskit-biskut keluarga Muslim, roti canai segera, karipap, kerupuk, dan barang yang basuh-basuh pakaian tubuh badan kita, semuanya adalah keluarga orang Islam kita, keluarga kita yang patut kita, yang wajib atas kita membantu Muslim kita selamat daripada membantu kufar. Wal-a'yadu billahi min dzalik, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa zakkirna minhu ma nasina. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.